Orang tua-tua dulu fikir dia nak tinggal bumi ni, nak tinggal negeri ni kepada generasi yang lebih baik daripada dia. Maka dia buat macam-macam. Serba-serbi fikir tu nak bagi jadi baik. Ini orang yang ada value dia atas dunia ni. Kalau duk fikir diri dia seorang, buat apa dia susah-susah? Fikir buat apa? Tapi dia nak ada jasa yang ditinggalkan. Ada orang hidup untuk diri dia saja. Ada orang hidup untuk orang ramai. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah Ustaz Azizam Abdul Razak. Al-Fatihah. Kem ni diserap sebagai program kerajaan negeri untuk melahirkan generasi Rabbani. Dulu 20 hari 21 hari 21 hari mak pak yang teriak, budak tu tak ada apa pun. Cuti-cuti kata anak, mak pak yang sedih pasal tak boleh pergi ke lain dah, anak masuk camp. Kalau di negeri orang putih dia panggil summer camp lah. Pak kita ni kita buat nama elok sikit, tapi kurikulum modul kita insya-Allah modul yang terbaik. Kita pendekkan tinggal 10 hari supaya sesuai dengan keadaan ibu bapa semasa, bukan keadaan anak mak pak yang teruk ni. Dia yang nak lebih-lebih, nak hajak anak pergi sana, hajak pergi sini, nak suruh tekan beg kuning. Beli tu, beli ni, suruh anak semua. Kita pendekkan 10 hari insya-Allah. Modul yang lebih padat ni, lebih kompak ni akan mencapai objektif yang kita nak. Untuk membangunkan modal insan di peringkat paling awal. Lepas tadika prasekolah, masuk sekolah rendah, adik-adik masih di menengah rendah. Yang paling ramai pada pagi ini 88 orang berusia 15 tahun. 68 16 tahun. Hak umur 19 ada 7 orang saja. Nampak tak? Kuih besar dia tak mau dah. Adik-adik sekalian, hasrat utama kerajaan negeri ialah melahirkan seramai mungkin orang-orang baik yang akan melahirkan kebaikan kepada masyarakat terbanyak. Kita nak capai apa yang difirmankan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik mendapat ampunan daripada Allah. Negeri yang baik ini dihuni oleh orang baik. Tak ada negeri yang baik rakyat dia jahat, tak ada. Ataupun orang-orang baik negeri itu jadi jahat, tak ada ya. Negeri yang baik dihuni oleh orang baik. Kita nak lemparkan nukleus enabler yang ada pemikiran baik, jadi pempengaruh di tengah masyarakat orang ramai, supaya vibe positif yang dilahirkan oleh orang-orang baik, nukleus yang kita lontarkan ni akan menjernihkan kekeruhan yang ada di tengah orang ramai. Adik-adik sekalian, kerja ni memang sukar kerana keruh tu faktor dia banyak, susah nak lawan. Tapi kalau kita tak buat langsung, bila nak jernih? Tuan-tuan jangan mengharapkan commercial business nak fikir tang jernih tu, tak ada. Commercial business, kapitalis, korporat, dia fikir tentang untung, rugi. Kalau ada untung dia buat, kalau ada rugi tak mau. Kita untung tak buat program ni? Tak. Ambil kira tentang pulangan, ROI? Tak boleh. Kita hanya ambil kira kesan dia kepada masyarakat. Kalau kena modal banyak lah. Kalau kena biaya besar lah.
pasal kita nak repair, nak lontarkan vibe-vibe positif ni, memang tak boleh ambil kira duit ringgit dah.